Hai, Assalamualaikum. Hari ini bertemu lagi bersama saya, Ain Anisa. Hari ini kita tengok pokok-pokok sayuran saya. Okay, sudah beberapa minggu pokok kita dah besar macam ni. Ini pokok timun Jepun. Sihat-sihat dia dah siap ada bunga. Cantik tak bunga dia? Tak lama lagi dia ni berbuah timun Jepun ni. Sebab bunga dia dah keluar. Segar-segar. Hari-hari kita jirus pagi dan petang. Okey, sekarang kita berada di kawasan kita punya sawi. Tengok sawi saya. Wah, gemuk-gemuk. Ni kita nak ambil beberapa untuk kita buat sayur tengah hari ni. Kita tengok dekat kawasan ni kena cucuran air dekat atas ni. Sebab itulah kita selalu bila kena cucuran air, dia akar dia tercabut je. Lepas tu kita tanam balik. Jadi yang ini dia kecil sikit lah. Tak apa, nanti dia akan membesar juga. Yang ini. Tahu ke pokok apa? Ini adalah pokok tomato cherry. Dia baru nak membesar lah. Ini lambat lagi berbuah ni saya rasa. Tapi nampak sihat dah. Tomato cherry ni kita tanam 4 batas. 1, 2, 3 dan 4. Belakang tu timun Jepun kita. Belen yang depan tadi kita tanam sebaris dekat sini. Sini pokok daun kunyit. Daun kunyit ni dia dah penuh atau pasu. Nanti kita nak alihkan lah. Sebab tu dia dah rapat-rapat. Dia dah tak berapa cantik daunnya. Yang ini daun cekor. Kita tanam dalam besen je. Yang ini yang rimbun-rimbun ni pokok serai. Banyak kan? Banyaknya. Ni celah ni kita tanam bendi. Tapi bendi ni kita dah tak makan dah. Kita tuakan dia untuk kita buat biji benih. Kita tanam yang baru lah. Sebab mula-mula kita tanam dekat sebelahnya. Belakangnya sini tadi. Tapi kita dah buat batas ni. Tempat dia kita dah ambil. Ni kita tengok. Okey, sekarang kita tengok pokok labu. Cuba kita tengok dalam dia ada buah tak? Nampak tu? Tersorok labu kita. Mana? Ada bawah tu. Nampak? Nampak. Dia bawah belakang lah. Sibuk juga ni nak tengok. Ini pokok pisang. Pokok keladi. Yang ini pokok tebu. Pokok kelapa. Okey, disebabkan pokok sawi kita tadi dah separuh dah besar. Ni anak benih salad Saya dah semai anak benih salad. Nanti kita akan alihkan ke tempat sawi tu lah bila kita dah cabut sawi. Ni salad Okey, ini
kita punya daun sup. Ini kecil-kecil tahu ni apa? Ini bayam Brazil. Kita baru semai ya. Jiran sebelah saya bagi sayur ni. Batang dia saya semai. Ini kunyit halia. Ini halia. Ini ada daun pandan. Sekarang kita tengok pokok rock melon. Rock melon ni nampak kurus lah. Tapi tak apa. Sebab dia berada tempat dia kurang cahaya matahari. Banyak pokok dekat atas. Dia terlindung sikit. Tu agaknya pembesaran dia terbantut saya rasa. Tapi insyaAllah kita tengok dia. Hidup ke tak hidup nanti. Tapi setakat ni hidup lagi lah. Cuma dia sedikit kurus lah. Bunga dia pun dah keluar. Nampak? Bunga dia cantik warna kuning. Ini tomato Jepun kita Tomato Jepun kita tanam macam-macam tempat ada. Sana sikit, sini sikit. Sebab benih kita banyak hari tu. Ni bahagian atas bukit. Yang saya tanam-tanam tadi belah bawah. Nampak? Serai, kelapa. Sekarang kita tengok pokok cili. Pokok cili ni kita tanam dalam pasu je. Tepi rumah. Banyak sangat buah dia. Kita ada tanam beberapa pokok lah. Cili-cili ni yang kita makan hari-hari. Kita memang tak belilah. Just kita tanam pasu je. Nampak kan? Berdekatan dengan pokok cili ni, kita ada pokok limau. Ni pokok limau. Besar dah pokok limau ni. Kita tanam dekat tanah je. Sebelah pokok limau, kita ada petai belalang. Petai belalang ni pun banyak buah dia. Saya dah makan beberapa kali lah. Bila dia tua je kita ambil, kita buat ulam. Kecil-kecil, lemak-lemak je rasa dia. Okey. Jika anda suka dengan video saya, please subscribe, like and share. Inilah keadaan tanaman sayuran di keliling rumah saya. Bye.